Assalamualaikum. Saya Anissa. Downline kepada Encik Is dan Puan Yuli. Okey, terima kasih kepada Kak Ina kerana bagi kesempatan untuk saya sharing testimoni hari ini. Kejap. Okey. Sekejap. Bagi slide. Okey. Saya kena eczema ni start tahun Okey, saya start kena eczema ni pada tahun 2020 Oktober. Okey, masa tu kita tengah PKP. Ingat lagi waktu tu time maghrib. Lepas ambil wuduk je, tiba-tiba muka saya ni naik satu macam tau, merah, bengkak. And then, bukan kat muka je, dekat kaki dan tangan sekali, sekaligus dia attack. Lepas tu, malam tu teruslah kita google apalah suplemen untuk eczema ni kan, apa nak makan, apa nak kena buat. Then, saya terjumpa satu suplemen ni, dia famous lah. Tapi saya takkan mention kat sini. Sebab dia diformulasi oleh seorang doktor. Memang ada perubahan. Lepas 1 hingga 2 botol macam tu saya konsum, eczema saya kering, tak berair. Tapi yang membuatkan saya cari solution lain sebab bila salah makan je, naik balik, bengkak balik muka saya. Benda tu keep on repeat tau. Sikit je, okay, contohnya hari tu saya teringin nak rasa lah, nak cubit sikit kek coklat ke apa kan. Sikit je, kadang secubit je saya rasa. Sebab kita teringin, sebab dah lama pantang kan. Lepas tu, try. Lepas try tu, jap lagi, terus bengkak. Dia tak ada tunggu-tunggu dah. So, saya kena pantang balik. Benda tu berulang sampai saya give up. And then, lepas dah berulang kali macam saya kata, takkanlah nak layan eczema ni bertahun-tahun kan. Takkan eczema ni tak boleh sembuh. And then saya terbaca status Cik Is pasal sembelit, pasal berak je. Lepas tu kata, takkanlah pasal berak aku eczema aku jadi macam ni kan. Lepas tu mulalah lepas dah baca status Cik Is tu, saya stalk tau. Saya stalk status Puan Yuli. Saya baca lah dekat Facebook semua apa yang Puan Yuli Puan Yuli update kan. Saya baca lah, mungkin. Lepas tu saya flashback balik sejarah pembuangan saya. Memang betul, saya pernah seminggu tak berak. Puasa pun saya pernah. Masa mengandung anak yang pertama ni, 2 hari saya tahan berak. Tak boleh, najis tak boleh keluar. Kita nak try, kita takut sebab risau, sebab takut keluar kan. So saya tahanlah 2 hari tu. Suami lah pergi beli betik lah, pisang, tak jalan. So tahanlah. Sebab masa tu memang tak kenal Syonghor lagi. And then lepas tu saya decide nak rawat eczema guna produk Syonghor. Saya guna produk Lactoberry, Jaihelinzi, Nutrihat, Pollen, Fiber ada sebenarnya tapi tak kat sini Greenzy and Telucin yang kopi CEO. Lepas 3 hingga 6 bulan saya Lepas 3 hingga 6 bulan tu saya cuba, saya rawat dengan Syonghor. Memang alhamdulillah eczema saya kering, parut semua hilang. And then tak berdarah, tak menggaru-garu lagi. And then saya cuba langgar pantang, makan makanan yang saya pantang sebelum ni. Saya cuit lah burger lah, saya cuit lah kek coklat lah, Elmer London lah. Saya try semua. Alhamdulillah tak ada dah flare up. Okay, kesimpulannya memang kita kena buang toksik dan cukupkan nutrisi. Tak guna telan berkoyak-koyak suplemen pun tapi badan kita kotor. Memang kena cuci. Sebab tu saya yakin di Syonghor kita boleh sihat. No healing without cleansing. Okay, ni gambar saya.
Sebenarnya ada lagi teruk tapi tak sempat nak compile. Okey, dan ni jari tangan saya. Di kaki saya tak dapat share, nanti yang tu kita PM tepi. Di kaki ni saya boleh cakap condition dia macam orang sakit kencing manis. Terus bernanah, berdarah, berair. Okey, sekian sharing saya. Terima kasih.